Dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang sering menjadi persoalan oleh sebahagian pihak, iaitu ayat daripada surah Maryam ayat ke-28 yang menceritakan tentang panggilan saudara perempuan Harun ataupun ukhta Harun kepada Maryam ibu Nabi Isa AS. Persoalan tentang panggilan ukhta Harun ataupun saudara perempuan Harun kepada Maryam ini sebetulnya adalah satu persoalan yang tua usianya, kerana ini telah pun dipertanyakan semenjak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana direkodkan di dalam Sahih Muslim, seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan tentang bagaimana beliau dihantar ke satu tempat yang bernama Najran yang terkenal dengan penduduknya yang beragama Kristian. Penduduk Najran telah bertanya kepada beliau tentang ayat ini, di mana mereka mengatakan bahawa Musa, iaitu saudara lelaki kepada Nabi Harun, hidup sebelum daripada Nabi Isa AS yang merupakan anak kepada Maryam. Justru terdapat ketidaksepadanan waktu di antara kedua-duanya. Persoalan yang dikemukakan oleh penduduk Najran ini kemudiannya dibawakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Nabi, dan kemudian Nabi telah menjawab dengan satu jawapan yang tuntas dengan mengatakan bahawa telah menjadi kebiasaan bagi mereka, yakni Bani Israel pada zaman Maryam, untuk menamakan anak-anak mereka dengan nama para nabi dan juga orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi apa yang kita dapat fahami daripada hadis ini adalah Maryam ibu Nabi Isa AS mempunyai seorang saudara lelaki yang bernama Harun, yang mana nama Harun itu dinamakan sempena dengan nama Nabi Harun AS. Dan seperkara lagi, satu aspek yang menarik juga ialah perkara ini juga dapat dilihat di dalam Bible. Mungkin kerana persoalan ini datang daripada sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian, mereka dapat melihat kebenaran kata-kata Nabi Muhammad SAW ini sendiri bahkan di dalam kitab mereka, di mana nama ibu kepada John the Baptist ataupun Nabi Yahya AS disebutkan sebagai Elizabeth. Nama Elizabeth berasal daripada nama di dalam bahasa Ibrani, iaitu Elisheva, yang mana nama Elisheva ini adalah pada asalnya adalah nama kepada isteri Nabi Harun AS ataupun Aaron, yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama.